Okay, hai, selamat datang ke podcast Di Sebalik Kejaya bersama Wiki Carol. Kali ni kita dah season 2. Okey, nama saya Dr. Dia. Saya adalah seorang pakar psikiatris dan kini saya bertugas di klinik saya sendiri di Wangsa Maju. Kalau dulu cita-cita nak jadi penyanyi. Faham. Kan? Nak jadi penyanyi. Tak tahu pula boleh jadi doktor ya. Tapi daripada awal tu memang minat lah. Minat untuk macam buat kaunseling, macam tu. So mungkin dah terbiasa dengan benda-benda tu. Masa dekat sekolah pun kita masuk untuk kelab kaunseling, jadi pengawas kaunseling. Jadi dekat situ dia memupuk minat lah sebenarnya. So memang daripada sekolah lah dan memang dah biasa dengan kaunseling. Betul. Mula saya memang ambil first saya memang ambil untuk ni lah, untuk bisnes mula-mula, untuk diploma. Lepas tu keduanya saya teruslah masuk ke dunia psikiatris ni lah. Ke dunia psikiatris. Maksudnya ambil bisnes, lepas tu next ambil degree lah. Ambil degree ke medical. Susah tak nak belajar psikiatris ni? Susah nak belajar. Saya sebenarnya tak susah pun, sebabnya kita nak memahami karakter seseorang untuk kita tahu macam mana kita nak buat rawatan untuk seseorang. Jadi benda tu saya suka explore. Jadi bila saya suka explore tu, dia akan memupuk minat lah. Jadi taklah susah sangat kan. Belajar mana yang tak susah? Semua benda yang susah kan. Okay, so lepas dah ambil course psikiatris ni, berapa tahun masa kalau untuk degree 3 tahun. Lepas tu saya sambung di UM untuk 4 tahun master. Dan selepas itu saya stop dulu untuk saya bekerja, training, everything. Dan saya sambung ke PhD lah masa tu di Harvard University untuk medical punya side untuk neurology. Tu pun ambil masa 4 tahun. Tapi semasa saya belajar tu sampailah ke sekarang ni, saya masih ambil lagi kelas-kelas yang melibatkan psikologi, melibatkan aura dalaman, bioenergi manusia dalam badan. Sebab apa? Saya rasa tak cukup dengan ilmu psikiatris saja yang saya belajar untuk membantu orang-orang yang ada masalah mental ini. Ya, betul. Tapi dalam bidang psikiatris kita biasalah kita belajar untuk kenal perwatakan manusia apa semua. Dan kita juga ada juga belajar dengan ilmu-ilmu luar tentang apa sikap-sikap manusia, cara untuk mengenali apa karakter setiap orang kan, supaya ia lebih mudah untuk kita rawat sebenarnya. Sebab tu saya ada ambil neurologi. Kalau dah dengar Reiki treatment, jadi saya includekan benda ni. So di klinik saya sekarang, saya praktikkan semua benda yang saya belajar tu untuk membantu orang yang ada masalah mental dengan rawatan alternatif selain pada medical. Tapi saya tak namakan dia klinik lah. Untuk pusat rawatan jiwa. Jadi membantu orang-orang yang ada masalah mental ini tadi senang untuk datang. Biasa kalau orang ada mental ni, dia tak mengaku yang dia ada masalah yang macam tu kan. Dia rasa dia okey, dia rasa dia tak perlu untuk dibimbing, tak perlu untuk ke klinik. Kalau orang datang pun dia fikir klinik tu mesti mahal, tak pergi kan. Jadi kita dekat sini kita membantu dia lah untuk dia datang, untuk dia meluahkan dulu apa yang perasaan yang dia ada tu. Barulah kita ada treatment-treatment yang dapat membantu dia. Masa tu confirm lah saya rasa macam suka lah, happy lah. Tapi dah masa sama sangat letih ya sebenarnya. Untuk kita orang kata merawat sakit mental ni bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Lagi-lagi yang dah yang dah depressed, yang terlampau teruk punya case kan. Jadi kita nak berhadapan dengan manusia yang ada masalah yang macam ni adalah sangat sukar sebenarnya. Dan banyak risiko yang besar. Contoh kan, kalau macam
daripada luaran kita nampak orang tu normal, tapi bagi doktor boleh nampak tak yang dia sebenarnya tengah ada masalah? Okey, sebenarnya ada juga pesakit mental yang pandai menipu dapat perwatakan dia. Mungkin dalam dia tengah hancur, tapi di luarnya dia nampak happy, dia boleh senyum, dia boleh bergurau macam tu. Tapi daripada karakter dia, dia punya body language kan, kita sebagai doktor kita dah pandai menilai lah seseorang itu. So bagi saya, kalau saya berjumpa dengan orang macam tu kan, saya rasa adalah perkataan-perkataan yang kita boleh psycho dia supaya dia boleh meluahkan benda-benda macam tu. Yes. Ya, dekat hospital dululah. Mula saya di HKL, lepas tu saya terus ke Bangsa Pantai Medical Center. Kat situ pun ada. Dan juga ada di Hospital Permai lah. Macam ni ya, kalau patient yang dah lost ni, dia punya mental dah lost, maksudnya kita tak boleh bagi consultation apa semua. Saya cuba memahami karakter diorang, dan saya ni suka ikut apa yang rentak yang diorang nak. Kadang-kadang bagi orang-orang yang macam ni, dia yelah, kalau kita as a doctor kita terlampau serius sangat, diorang pun tak match kan dengan kita kan. Jadi kita tak boleh nak merawat dia orang. Jadi kita kena sama je benda tu dengan dia orang kan. So kita bermain lah dengan dia orang sambil merawat. Ada juga, ada satu kes tu, kes dadah lah, kes dah overdose, drug overdose apa semua. Kadang-kadang bila diorang berhayal tu, diorang dah berilusi yang sangat kuat, dan teruk. Ada jugalah dia cakap, doktor ni penipu lah, doktor ni badan, masa tu saya badan besar sikit, badan berisi, doktor gemuk, dia cakap kan, macam tu kan. So dia akan tiru gaya saya kan. Macam tu lah yang paling kelakar lah. Sebab macam saya kata tadi lah, macam saya lebih suka mendalami apa karakter seseorang macam tu. Jadi daripada situ pun dia banyak mengajar saya macam mana kehidupan yang kita nak lalui. Jadi bila kita tengok orang tu, kita rasa macam okey, inilah sebab kes rumah tangga yang sangat berat macam ni, contoh kan, boleh jadi simptom-simptom yang macam ni. Jadi dulu banyaklah kita research kan, kita buat research, kita pergi ke tempat-tempat, macam contoh, kita tengok karakter orang di kelab, di tempat perjudian macam kasino apa semua, ataupun kita pergi luar. Saya suka travel, jadi saya suka tengok karakter-karakter orang tu. Macam tu. Macam saya takut darah. Saya tak suka tengok darah. Jadi saya tak nak jadi doktor-doktor yang pakar-pakar lain tu. Betul, kita jadi pakar mental lah. Ya, pakar mental ni memang risiko dia tinggi, tapi orang kata taklah mencabar sangat. Okay. Alhamdulillah ada pulih. Tapi dia selalu masalah mental yang tidak berat lah, macam contohnya macam ada anxiety macam ada juga pesakit bipolar yang pulih, ada juga. Okey, macam di hospital, atau di klinik, kita ada ujian-ujian yang boleh tahu dia punya sakit tu sama ada anxiety atau bipolar ataupun schizo kan, kita boleh tahu dari situ. Okey, macam contoh schizo awak tanya pasal schizo Okey, kalau macam schizo ni dia akan kadang-kadang orang dia akan dengar bisikan-bisikan yang tak betul. Dia boleh mencederakan diri dia sendiri. Jadi dia macam dia tak nak duduk diam saja. Dia tak nak bercampur dengan orang luar. So banyak lagi lah simptom-simptom dia. Dia tak macam orang anxiety. Kadang-kadang kalau orang anxiety ni, kalau dia buat apa-apa, dia akan rasa ketakutan yang melampau, panic attack. Dia panic attack dia melampau. Jadi sebab tu dia rasa berpeluh, dia rasa berdebar-debar, dia tak boleh berjumpa dengan orang. Ada simptom-simptom macam tu. Ada juga simptom anxiety yang dia boleh berjumpa dengan orang, tapi ada kalanya bila anxiety tu datang, dia macam gelabah, sampai dia tak boleh nak, kalau boleh buat kereta kan, dia tak boleh buat kerja, dia tak boleh buat kereta.
Kalau nak elakkan, sebenarnya dia ada teknik-teknik dia. Okay? Kalau dalam dan medical, dia memang ada teknik-teknik dia untuk membantu masalah anxiety ni. Tapi kalau dalam medical, kita ada ubat-ubat antidepress yang kita boleh bagi kat dia untuk mengurangkan simptom-simptom tersebut. Efek kalau ikut cara yang betul, dan apa yang doktor bagi, dos tu dia ambil secara yang betul, tak mungkin akan ada side effect lah. Tapi kenalah konsisten dengan apa yang doktor bagi, kan. Kalau tak ikut, macam selalu berharap ke ubat, sama juga. Kalau kita sakit apa-apa, kita terlampau bergantung dengan ubat, sama juga dia akan ada side effect yang lain. Rutin harian macam saya, rutin harian tu selalunya kita akan monitor pesakit dekat ward, bagi dia consultation, memupuk balik semangat dia. Kalau yang teruk tu, biasalah kita bagi ubat apa semua, kan. Betul. Maksudnya dia bukan tak ada harapan. Maksudnya harapan tu mungkin sikit lah, tipis, sangat tipis. Macam tu. Memang diorang akan duduk di rumah sakit jiwa. Sekarang kita banyak kan, macam ada, kita ada Tanjung Rambutan, kita ada Hospital Permai, macam tu. Untuk hospital, biasa kalau swasta, biasa separuh-separuh lah, macam tu lah. Masyarakat ni kadang-kadang dia salah faham, kadang-kadang dia ingat orang tu macam terlampau annoying, kan. Orang tu kata, kau gila ke? Kan, kau gila ke? Dia tak tahu orang tu tengah bertarung dengan nyawa dia sendiri, dengan perasaan dia sendiri, kan. Kadang-kadang kita ni, masyarakat ni selalu tak memahami, suka untuk memahami seseorang punya karakter. Tapi kata-kata tu pun, kata-kata yang contoh dalam media sosial sekarang ni, kan, kata-kata itu pun boleh membuatkan seseorang itu mendapat simptom mental ni tadi. Tu yang bahaya zaman sekarang ni, kan. Okey, ayat-ayat netizen pun boleh pembuli semua tu, kan. Ya, sangat boleh, kan. Orang kata boleh dapat sakit mental tu. Contohnya, kalau sekarang ni orang tu tengah pakai tudung, you condemn dia, macam artis kan, you condemn dia pakai tudung macam gini. Sampai dia distress, apa yang dia buat? Buka tudung terus. Maksudnya dia tidak dapat mengawal emosi dia sendiri. Macam tu. Bila seseorang ni, bila tak faham tentang diri dia, dia sukar untuk dia mengawal emosi itu. Sepatutnya kita ni sebagai manusia, kita yang kena pandai mengawal emosi kita sendiri, bukan emosi yang mengawal kita. Macam tu. Jadi bila orang bercakap dengan dia, contoh ada teguran atau macam kita kena marah dengan bos ke atau apa, kan, kita fahami dulu kenapa seseorang tu marah kat kita. Faham? Bila dia marah dekat kita kena tahu dulu, kan, kenapa saya kena marah, apa sebabnya bos saya marah, macam tu, kan. Apa sebab dia, adakah dia marah secara melulu ataupun memang ada silap saya, kan. Bila kita dah tahu kesalahan kita tadi, bila bos marah kita dah rasa down, kita dah rasa macam okey, ini salah aku, kan. So aku tak terima. Tapi ada orang, dia tak boleh, bila kena marah saja dia terus trigger, kan. Dia terus trigger langsung. Betul. Kan, marah, dia pun macam tiba-tiba baran, macam tu, kan. Tiba-tiba baran. Sebab tu kita, emosi ni kita kena pandai mengawal dia. Sebab macam saya kata tadi, kan, doktor ada belajar banyak benda tentang bioenergi manusia, termasuk aura dalaman. Jadi bila aura kita tak cantik dalam badan kita, apa pun yang kita buat, kan, semua tak menjadi. Betul. Maksudnya ada juga benda-benda yang macam orang kata asal aku buat ni tak jadi, tu tak jadi, kan, ini tak kena, itu tak kena. Sebab aura dalaman dia, kita dah tak cantik. Sebab kita ada 7 aura dalaman dalam badan kita yang Allah tutup air kita. Tapi aura ni dia boleh rasa melalui magnet. Macam saya jumpa awak, kan. Okey, kalau saya hari ni bad mood, saya tak ada mood, saya penat, saya mengantuk apa semua, awak jumpa saya pun awak rasa macam kenapa suram, doktor ni suram je, macam tu, kan. Awak nak match dengan saya pun awak tak boleh, kan. Tapi bila kalau aura saya bagus, kan, kita akan match. Kita macam baru kenal ni pun dah rasa cakap
macam kawan lama. Macam tu. Dia cakap macam kawan lama. Betul. Jadi maksudnya kita match, aura tu match. Jadi bila aura tak match, dia akan rasa, kita tengok orang tu kita rasa annoying, kita rasa suka, sebab aura ni adalah magnet. Okay, faham. Jadi sebab tu kita kena jaga sebenarnya. Bukan kesihatan medikal ni sangat berkait rapat dengan keadaan fizikal, dan keadaan fizikal juga sangat berkait rapat dengan kesihatan mental. Sebagai contoh, hari ni you demam, hari ni you batuk, ataupun hari ni you sakit, kan, automatically apa yang akan jadi? You stress. Betul, kita akan lemah. Yes, you akan stress, kan. Tak nak You campur akan orang. macam overthinking. You rasa macam you nak duduk menyendiri. You rasa tak nak campur orang, kan. Macam tu. Jadi you stress. Badan you sakit-sakit. Itu kalau kita ada masalah pesakit. Kalau kita ada masalah mental pula, macam mana? Betul. Kan. Kalau kita sentiasa overthinking, kita ada masalah mental, automatik badan pun lemah, tak bermaya, bahu sakit, sendi sakit. Betul. Kan, semua Terus sakit-sakit. dah tak nak fikir. Dah tak nak fikir dah benda tu. Mandi pun malas, nak makan pun malas, apa benda pun malas. Betul. Macam tu. So benda tu lah, macam saya tadi katakan, kita yang kena mengawal perasaan kita. Contoh zaman sekarang ni, apa yang sangat trigger yang membuatkan orang tu stres walaupun dia tak ada mental. Kan? Duit. Betul. Kalau tak ada duit, apa pun tak boleh buat. Betul. Tapi bila you dapat mengawal duit, you dapat mengawal you punya emosi, insya-Allah rezeki tu Allah bagi. Sebab apa? You kena faham sebagai seorang Islam, kita kena percaya, kan, Allah akan bantu kita pada setiap bila masa. Tapi bila you dalam keadaan yang sangat stres pasal duit, pasal hutang, doktor pun ada juga hutang, contohnya pasal duit, ada masalah duit apa semua. Jadi bila kalau contoh kita trigger dengan masalah macam tu, fikir duit, fikir hutang macam tu, kan, kita serabut dan kita stres, Allah pun tak akan bagi jalan untuk kita selesaikan masalah yang kita hadapi tadi. Apa-apa masalah pun. Tapi bila kita tenang tu mahal. Bukan semua orang boleh dapat dapat tenang tu. Bila kita tenang, insya-Allah Allah akan bagi asbab untuk kita selesaikan. Okey, secara ringkasnya, untuk pakar psikiatri ini adalah doktor pakar kesihatan mental yang boleh memberi ubat kepada pesakit dan menjalankan rawatan perubatan untuk pesakit lah. Okey, dia berbeza dengan psikologis. Psikologis ni adalah pakar yang memberi terapi dan kaunseling dan penilaian dan tidak memberi ubat. Dia hanya memberi kaunseling sahaja. Dan dia berbeza juga dengan kaunselor. Kaunselor adalah membantu, macam kita dapatkan, kita ada training untuk kaunselor, so kita dapat membantu individu melalui kaunseling sahaja. Jadi kita bagi macam untuk kaunselor ni, dia memberi sokongan emosi dan sokongan untuk membangunkan diri. Itu beza dia. Seseorang tu perlu mendapatkan rawatan profesional ni bila dia dah terasa diri dia dah tak macam dulu lagi. Okey, contohnya dia bukan maksudnya tiba-tiba dia orang yang sangat happy. Tiba-tiba dia jadi macam tak nak bercakap dengan orang, dia rasa dia lost, dia rasa tak ada orang yang menghargai dia. Dia boleh berjumpa dengan pakar-pakar psikiatris, pakar kaunselor ataupun pakar psikologi. Mana-mana yang dia senang untuk berjumpa lah. Kadang-kadang macam kita pun yang manusia biasa ni, yang rasa diri tak ada mental pun, kadang-kadang kita ada stres. Jadi bila rasa ada sesuatu yang kita rasa tak percayakan orang untuk kita bercakap, contoh kawan-kawan atau keluarga yang kita rasa mereka tidak memahami kita boleh jumpa pakar-pakar ni tadilah untuk kita meluahkan. Dan tak semestinya jumpa pakar psikiatris tu anda adalah gila atau mental. Betul. Maksudnya dia mengaku dia mental padahal dia tak mental. Macam tu. Okey, untuk pesakit-pesakit yang telah didiagnosis oleh pakar psikiatris, okey, dan dia dapatkan rawatan dengan pakar psikiatris, kita akan ada bagi satu kad untuk dia macam tu. Tapi kalau orang yang sengaja menyatakan dia ada masalah-masalah mental ini yang membolehkan dia buat sesuka hati dia, kan? Saya rasa benda tu dia
seseorang yang ingin perhatian daripada orang. So dia meminta perhatian macam tu. I sakit lah hari ni kan. Apa stress lah, orang ni buat macam tu, orang ni cakap macam tu. Dia nak mendapatkan perhatian saja. Mungkin dalam kehidupan dia tu mungkinlah kurang kasih sayang macam tu daripada keluarga, family, ataupun kalau dah berumah tangga pada suami macam tu. Jadi dia nakkan seseorang memberi perhatian lebih kepada dia sebenarnya. Okey, selama doktor jadi doktor psikiatris ni, umur berapa yang pernah doktor, yang paling muda yang doktor pernah jumpa sebagai pesakit? Yang paling muda banyak. Ada yang umur 14 tahun, 15 tahun, macam tu. Pernah lah satu kes yang sangat teruk. Saya pernah pergi house call tau. Saya buat house call dekat Taiping, Perak. Okey, seorang remaja berumur 15 tahun. Okey, maknya dah ikat dia sebab dia selalu nak lari pada rumah. Dah ikat. Jadi bila saya datang tu, saya nampak berbirat kan, tangan dia kena ikat macam tu. Saya tanya dia, kenapa puan ikat dia? Kan dia cakap setiap malam dia akan mengamuk, dia akan berlari-lari di luar mengganggu orang. Lepas tu saya kena terpaksa mengikat dia. Jadi untuk bawa dia ke hospital, orang kampung untuk bawa hospital adalah sangat sukar. Macam tu. Sebab dia pernah nak terjun daripada kereta apa semua, macam tu. Tapi bila kita berjumpa dengan dia, kita tanya dia, kenapa adik lari pada rumah? Semua orang tak boleh bagi saya keluar, tak nak saya keluar macam tu. Jadi saya bila pergi house call, berjumpa saya sendiri, bukan di dalam hospital. Jadi kita menggunakanlah teknik-teknik alternatif tadi tu untuk membantu dia. Dan alhamdulillah selesai daripada 5 rawatan tu, dia berangsur pulih, insya-Allah. Puncanya sebab punca dia seorang budak yang sangat sosial, yang untuk macam tadilah, nak perhatian, nak apa semua. Mungkin keluarga dia tak selalu ambil berat tentang dia, macam tu. Mungkin bila dia keluar tu, mak dia selalu marah. Jadi dia buatlah tadi PA macam tadi tu, sikap-sikap yang macam tadi tu kan, supaya dia dapat keluar. Kalau yang paling banyak umur berapa doktor? Kalau yang muda ke? Yang muda ke, yang dah dewasa ke? Dia tak tentu lah kadang. Ada yang sekarang ni, lately ni budak sekolah lah. Kadang kalau macam budak sekolah ni kan, teknik untuk potong tangan hiris tangan tu dah menjadi satu trend dah sekarang ni. Kan, nak perhatian kan, dia nak perhatian. Dia bukannya gores banyak pun, dia gores sikit supaya benda tu bercala-cala, keluar darah sikit-sikit kan, keluar darah macam tu, dan minta perhatian. Mungkin nak minta perhatian boyfriend dia ke, girlfriend dia ke kan, supaya tidak meninggalkan dia ke, atau memberi perhatian lebih pada dia ke. Benda tu dah menjadi satu trend dah sekarang ni. Tapi tu memang masalah mental betul lah ke memang diorang just... Okey, kalau untuk masalah ni, orang yang ingin selalu mendapatkan perhatian daripada orang lain, dia ada masalah-masalah macam tadi lah, MDD ke, kan, schizo ke. Kita kena diagnosis dia apa sebenarnya yang trigger sampai dia buat benda macam tu. Ada juga rakan-rakan yang doktor kenal dalam konteks untuk pesakit-pesakit ni, ada juga yang dia gores tu sebab apa? Sebab power jauh, nak perhatian pada power. Macam tu, nak perhatian pada boyfriend. Jadi buatlah macam tu. Tapi dia tak rasa sakit ke? Macam mana kan? Bila dia dah menghayalkan diri dia dengan benda macam tu, benda tu tak setu pun. Maksudnya dia boleh letak minyak sikit, lepas tu dia gores kan. Itu kira dalam masalah-masalah, tergolong dalam masalah-masalah mental jugalah. Maksudnya dia ingin mendapatkan perhatian tu sampai dia buat macam tu.
Macam kita kalau kita kena luka, first kita tak sakit. Betul. Tapi selepas tu barulah datang rasa lebam tu, rasa betul, bengkak tu. betul. Macam tu. Macam tangan ni kalau kita gores kan, sikit saja pun dia dah keluar darah. Dia tak sampai dalam pun. Tapi dia punya parut tu kekal ke? Mestilah kekal. Macam kita kalau gigit nyamuk pun kekal juga. Kan? Tapi kalau ada masalah macam tu sampai dia melakukan kesakitan untuk diri sendiri, itu perlulah menjumpa pakar untuk orang kata untuk merawat simptom dia macam tu, merawat. Tak boleh dibiarkan. Betul bahaya kan macam tu. Betul, sangat berbahaya. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak cari kerja guna Wiki Career. Nak kerja wikicareer.com.my.